Satu. Boleh. Alright. Sama-sama. Cepat sikit Aina. Satu je kak? Apa? Boleh. RM5 kak? Ataupun QR? Tak boleh eh? Tak jadi RM5 akak? Alright. Sama-sama. Hari aku kata tolong plastik je. Boleh. Tak ada RM5 lah, korang duit kecil tak? Buka dengan sebelah. Kau ambil RM50, tukar RM55. Baik, itu tadi mana? Mana Budi? Ni. Ni. Ini apa tu? Okay. Jauh nak berapa? Boleh. Sekejap Okey ah? Okey. Mantap. Jom. Mas. Ah, Sabar tak? Alright. Boleh. Style. Oh, lebih. Dua, 3 bulan. Okey, terima kasih. Dua. Satu. Boleh. Okay, gerak ke depan sikit. Gerak ke depan sikit. Okey, mantap. Terima kasih. Berapa? 1.15. ya. Boleh. Okey. Alright. Awak nak berapa? 1.15. Awak ada RM5 tak? Ada RM5. Baik, apa tu sentuh ni? Sorry Kak. Weh, tengok muka aku weh. Bapak peluh. Tak belat tau. Boleh sayang. Tak apa ke bergambar muka peluh saya ni?
Boleh? Boleh? Boleh. 1.8 oh. 1.15. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Ya. 1, 2, 3. Sama-sama. Kejap nanti awak kena basah pula sini. Hujan tadi. Sekejap bagi saya lap dulu Boleh. Ina. Kania. Mana Nania? Tu. Sekejap Nania. Mana Nania? Nania masuk. Boleh masuk. Masuk tapi panas lah. Tak ya. Oi. Okey lah. Gimana? Kita mau masak juga sebelah. Oh, ada tak juga. Pula kita tak tahu. Boleh disambung datang sini betul tak? Memang sekali. Mari kita kompres sama. Dan Kak Aina dengan Bella. Dengan siapa? Dania dengan Bella. Boleh. Ha? Dengan saya dulu, please. Saya nak juga. Saya mata peduli. Saya dah bau masam dah ni. Ada gambar dengan korang. Dengan saya. Macam salah ni, salah ni. Kedai dia kat sebelah. Kamu. Sama. Saya nak ambil gambar air mana ni? Boleh. Kartu kopi ah. Jadi sana. Terima kasih. Saya ambil. Siap. Dia kalau ada air mana kat sini, dia buka air mana. Kalau ada air Karina kat sini, dia Karina. Kalau ada Asla dengan Agus kat sini, Asus. Saya pun tak jaga kelas 3. Kau nampak? Maksudnya korang bukannya nombor 1. Dia ingat tu. Dekat apa tadi? Ha? Boleh. Alif datang. Alif on the way. Mesti korang rasa macam, panas di sini. Mandi kan. Korang collect dengan ni ke? Kenapa? Booth korang kat mana? Dekat Ojen lah? Sebelah dia, separate lah. Ni dah ada diorang kat sini. Cepat kan datang sebelah habis kan. Cepat. Oh gila lah. Yang biar alih post content. Dah keluar. Dia follow. Sian. Sempat lagi. Notification lah. Thank you. Nak tak? Dah beli? Kenapa beli? Dia kenalah Ibu nampak muka dia, jangan bagi beli tau. Aku tak nampak pun. Ibu tengah buat kerja. Nampak? Saya beli Aku tak nampak sumpah. muka dia. Nampak bu, dia kata sumpah bu. Ibu tak nampak pun. Habis pukul berapa? Habis pukul 12. Awak tengok ni, peluh saya. Nampak tak peluh? Gila panas. Ha? Selfie? Nah. Nah bang. Selfie. Go. Adik-adik sini sikit. Allah, kau nampak ni? Oh, teruk gila, sumpah. Isi atuk saya. Dia menggoreng lagi tadi. Kejap. Lama sangat ni. Satu, dua, tiga. Okey. Beda.
Baik tau, cakap betul. Okay, bye-bye. Okay, bye Rania. Bye-bye. Thank you datang. Semoga sold out. Okay, bye. Salam. Siapa pun nak dapat? Kak Bella pakai powder tu. Saya tak suka pakai powder. Thank you Sapot. Oh, berapa? Nak satu ke dua? Adik beratur tak? Adik beratur tak? Ha? Adik beratur tak? Tak beratur? Kenapa adik tak beratur? Kena beratur dia. Kena beratur, lepas tu baru boleh ambil. Orang beratur untuk beli makanan dia. Adik potong daripada situ Adik potong daripada situ? Adik dengan... Ha? Adik dengan siapa? Ayah. Ha? Mana ayah? Mana? Alah, tak nampak muka adik pula. Okay. Macam mana? Okay. Okay, dah. Berapa? Dah Okay. Terima kasih, Dik. Kerangkat. 15 kak? Allah. Boleh tak? Yang sama. Orang yang sama? Oh, yang semalam tu? Ya Allah. Nak beli frozen? Frozen kita dah habis. First day lagi, frozen kita dah habis. Oh. Tak cukup Aduh, Ibu. Ibu, ingat tak yang semalam ni? Ibu ni. Masalahnya dia bawa family dia cakap tak cukup. Dia nak beli yang frozen. Tapi tak nak ikut tak boleh kuat frozen. Alangkah ni pun tak cukup. Tak ada. Macam mana Nak beli berapa ni? Lepas ni kita pergi ni sekilas. Korang tengok ni. Daripada semalam lagi dia datang. Pasal satu family ni. Nampak? Dia bawa family dia. Baik ni. Ini bawa cucu. Mak, bapak dia semua. Nampak ni? Mak, bapa, anak-anak, cucu. Nampak? Dia bawa semua keluarga dia. Support lagi tau. Abang on the way. Nak beli popiah kena baris ya. Nak gambar pun baris. Daus tengah makan. Tunggu baris sayang. Awak baris untuk apa yang? Popiah Baris kat belakang. Okey. Situ sayang. Okey. Popiah baris kat belakang. Okey, Nak korang. beli popiah baris kat belakang. Sabar je Okey. Kenapa kita orang kena cakap? Sebab orang potong queue daripada yang hujung tu tau. Orang terus masuk. 3 hari 2 malam dah tunggu ni. Masalahnya kan, kalau korang tengok ni orang yang beratur sini kan. Kenapa Bella dengan Harry selalu mention kena beratur belakang, kena beratur. Ya Allah, dia datang lagi. Kenapa Jackie? Hari ni Jackie nak siapa? Aina. Aina hari ni cantik. Hai sayang, I love you. Apa? Abang. Ni ayah, ni ayah saya. Jangan kacau Aina saya. Daddy. Ayah. Daddy, I love you. Okey. Aina, dia nak kau. Okey, kenapa Bella suruh dia orang beratur? Orang kat sana dia potong queue tau. So, kesian dekat orang yang tunggu lama. Baris kat belakang ya. Angkat je, cik je. Okey, kejap Kenapa Bella suruh diorang queue? Sebabnya, korang nampak sini kan? Sini. Lepas tu kesian dekat orang yang dah tunggu lama. Kejap macam mana ni? Kesian dekat orang yang dah tunggu lama. Lepas tu orang potong queue macam tu je. Manalah kita macam tak bising kan. Nampak ni, tunggu lama kan? Lama, kesian diorang. Kembang kaki dengan basah lagi. Boleh sayang, kejap. Korang nampak tu? Sebab tu Bella suruh diorang kat sana jangan potong queue. Kesian dekat orang belakang. Korang hanya nampak dekat depan tu je. Tapi korang tak nampak orang dekat sini tengah queue. Kesian tau. Nampak ni macam ni bawa anak. Kesian tau. Pasal tiba-tiba kat sana yang bujang-bujang potong queue. Dah bebel dah. Boleh. Siapa yang mengandung anak kecil, okey, you orang tua, jom ikut saya. Jom. Yang mengandungi lemak kena bawa buku pink. Kena bawa buku pink. Okey, pergi depan. Tu, nampak tak orang itu dong oren sana kan? Okey, pergi kat situ. Tak apa. Okey. So korang faham kejap lagi ada pula orang nak kecam-kecam aku. Orang cakap apa ni, kenapa marah-marah orang. Kita marah orang bukannya sebab apa. Sebab bukan marah, kita cakap elok-elok sayang. Kita cakap elok-elok sebab orang beratur panjang dekat sini. Orang beratur panjang kat sini. Kau tahu hujan. Diorang tunggu hujan. Tiba-tiba orang dah sampai kat situ, diorang mencelah. Lepas tu diorang potong queue macam tu. Ya sayang, I love you sayang.
Siapa sayang? Saya ni lah. Siapa sayang? I love you sayang. Semua sayang. Aku tengah membebel dia love you sayang pula. Lagi nak love you siapa lagi? Cinta hati you kalau hati you. Awak okey awak ya. Aku ni tak pernah kenal si Jackie ni siapa. Sampailah semalam diorang tunjuk konten baru aku okey kenal Jackie ni. Okey. Baru tahulah dia siapa. Kau tak, aku ni memang tak kenal. Ya. Ni yang mengandung ya. Nak berapa? Maksimum 2. Maksimum 2. Ha. Ya. Boleh. Casing kita sama dah dulu ni. Ha. Mesti beli kat Shein kan? Ya. Okey, cantik. Okey. Okey. Kali lagi boleh? Boleh. Terima kasih. Okey, boleh je. Pepe. Kalau Sorry, tak perasan. Sorry. Ini tangan orange. Okey. Terima kasih bila saya jual. Nampak tak? Okey tak? Okey ya? Okey. Baru nak tegur. Okey, terima kasih saya jual. Akak. Nak beli baris kan? Nak bergambar pun baris. Kejap. Ya Allah. Dia boleh suruh ayah aku yang record. Weh, dia suruh ayah aku record. Weh, sumpah kelakar. Di mata aku jiwa. Lagu tu di mata. Lagu lain lah. Di mata saya cinta. Sedang suara. Saya cinta aku dua. Kalau dia second. Sambung je. Dalam Jackie ada bunga. Okey. Sedap. Alright. Okey. Bye-bye. I love you. Tak apa-apa, I love you dia. Lagu siapa tadi tu? Datang saja. Okey. Sama. Daus, dia pergi makan. Boleh. Okey.